Parli nak compare kan GC Selangor Adidas dengan GC Sabah Adidas. So let's go. Pada yang suka konten-konten GC, korang bolehlah follow akaun Parli dan layan video ni sampai habis. GC Adidas Sabah ni dia menggunakan GC template terbaru zaman 2025, kira paling latest lah masa dia orang launching tu. Tapi untuk GC Selangor dia pakai template 2022, kira 4 tahun lepas punya template lah. Dan untuk GC Selangor dengan Sabah ni, bagi Parli Selangor paling lawa sekali sebab dia pakai color custom warna merah kuning. Manakala untuk Sabah ni dipakai color katalog je. Dekat katalog tu memang ada warna merah putih just tanpa logo, tanpa sponsor je, settle untuk GC Sabah. Tapi untuk Selangor ni Parli rasa dia custom tu, warna merah kuning tu. Logo tu memang dia orang tambah, tapi bagi Parli warna custom kira nice lah, walaupun pakai template 4 tahun lepas kan. Dua tim ni bagi Parli paling pilih GC Selangor berbanding GC Sabah ni. Bukan Parli tak suka tim Sabah, bukan Parli tak suka design Adidas ni. Biji patung pakai, banyak kelak pakai design template yang Sabah pakai. So Parli tak minat, memang tak minat. Sebab Parli minat Adidas jalur dia dekat bahu, barulah nice. Kalau dekat lengan tu nampak macam kelak-kelak bawahan je pakai. Sorry yang fans Sabah, tapi ini pendapat Parli bukan Parli tak minat Sabah. Parli minat Sabah kalau dia pakai design cantik-cantik, tak ada masalah lah. So kan, apa pendapat korang? GC Sabah ke GC Selangor ni, mana yang paling cantik bagi korang? Boleh komen dekat bawah.